Kan? Kemudian menjaga hubungan kekeluargaan dan sesama manusia. Jaga hubungan dengan keluarga, jaga hubungan dengan manusia. Maksud jaga ni apa? Jangan tamak pertama. Jangan sombong. Jangan dengki. Baik hati. Siapkan air. Letakkan. Tuang kalau boleh. Benda ni adalah saya gerak hati saya tu. Tengok kan? Waktu concern, kan ada concern hubungan dengan manusia, serbat, jauh datang, Seremban. Kan lepas tu pagi tu dah ceramah dekat Pesada Plus tu. Lepas tu petang tu dekat TMB. Hari kosong bagi contohlah. Maknanya dia punya concern tu lah. Dia punya concern. Maknanya tak adalah, kesian. Tak ada, kena belajar bersyukur. Baru tadi ceramah pasal syukur. Saya bagi contoh. Kan?